Selamat sejahtera. Assalamualaikum kepada semua. Hari ini kita nak tengok satu kaunter yang diberi nama Edeltech Holding Berhad ya. Ada yang Berhad, jadi kita nak tengok last dia punya fly dia ni. Apa pattern-pattern yang ada dalam dia punya candle dia ni. Jadi kita nak tengok kat sini. Ada fly kat sini. Saya akan hidupkan EMA saya kat sini. Okey. Jadi kita nak buat replay. So kita nak cari punca lah, kita nak bedah siasat. Macam kenapa, apa petanda nak mengatakan yang cat ni dia nak terbang. Counter ni dia nak terbang. Dan seperti biasa, ini hanyalah untuk tujuan pembelajaran sahaja. Saya hanya berkongsi apa yang saya tahu. Dan ini bukanlah satu pemberian signal. Terima kasih. Okey. So kita nak tengok dia fly dekat sini. Tuan-tuan boleh tengok dekat sini Kat sini. Kat sini. Candle ni ada 2.14 juta volume yang diniagakan. Di mana average volume dia ialah 1.24 juta. Jadi kita nak buat replay, kita nak tarik dia sampai ke sini. Sampai ke sini lah. Okay. So, kita ada candle. So, kita dah tengok. So, sekarang dia downtrend. Memang downtrend. Nampak clear downtrend dia. Kita buat satu downtrend line. Saya ambil daripada puncak ni ke puncak ni. Saya tarik terus macam ni. Okay, ni dapat satu downtrend line downtrend line. Okay. Selagi harga ataupun candle ni duduk bawah downtrend line ni, dia akan terus turun. Dia akan terus turun ke bawah. Dia tak akan naik. Maksudnya kalau dia datang pun dia datang macam ni. Dia datang macam ni, dia turun balik. Lepas tu dia datang balik, dia turun balik. Dia datang balik, dia turun balik. Selagi dia tak bocor downtrend line ni, dia tetap akan jadi downtrend. Okay, tu satulah. So, kita nak tengok signal apa yang ada. Kita nampak dia downtrend dan EMA dia sekarang macam ni. Yang besar ke atas, yang kecil kat bawah. Okay. So, kita tengok. Okay. So, kita tengok kat sini. Kita boleh katakan ini ialah dia punya lowest point. Ataupun kita panggil dia sebagai lower low. So, kita ada lower low kat sini. Okay. Candle ni ialah candle lower low dia. Di paling bawah. Harga 0.17 ataupun 17 sen. So, daripada 17 sen ni, kita nampak dia menaik. Dia naik satu kali. Lepas tu dia turun sikit. Lepas tu dia naik balik. Lepas tu dia turun balik. Secara kecilnya, kita boleh kata kat sini dia cuba buat satu market structure. Tapi market structure ni tak cukup kuat. Sebab dekat sini kita nampak dia tak break lagi point ni. Dia kena break dulu candle yang ni, baru kita kata dia ni sebagai orang kata menarik. Dia ada menarik. Selagi dia tak boleh break ni, kita anggap dia sebagai tak menarik. Tapi kita nampak kat sini.
Dia buat low kat sini. Dia buat high satu kat sini. Dan dia turun balik. So, kita boleh kata sini sebagai kawasan low dia. So, saya kata sini sebagai high. High. Sini sebagai low. Okay. So, dia buat satu ni. Ini secara minor lah. Minor. Bolehlah kita sebut dia sebagai higher high. Okay, kat sini ada higher high kat sini. Okay, higher high. Dan kita tengok kat bawah ni volume dia. Volume dia dekat low ni dia kecil sikit. Lepas tu dia start naik. Dan dia naik. So, ini volume untuk hari 7 Mei ni, 25 ni. Kita nampak ada, tuan-tuan semua boleh tengok kat sini ya, volume. Kat sini. Volume duduk kat sini. 5 Mei ni kita nampak volume dia melebihi daripada paras average. Average dia ialah yang biru tu 736,000. Dan untuk hari ni ada 1.47 juta volume. Dan volume besar ni dia datang dengan candle yang besar. Jadi kita boleh mengatakan candle ni sehat. Sehat. So lepas tu datang satu volume yang besar lagi. Sebanyak 14 juta. 14 juta ni. Volume ni bukan nak mengatakan yang semua dalam ni seller ataupun semua dalam ni buyer. Kita tengok ni ada candle merah. Merah. Jadi tak bermaksud volume sebanyak 14 juta ni semuanya adalah seller. Dia campur, dia dua-dua ada. So lepas tu dia turun balik. Kita boleh kata kat sini dia buat satu higher low. Sebab dia lebih tinggi daripada low yang ini. Okay. So untuk entry yang selamat, kita kena tunggu dia break satu trend line ni. Ini adalah entry yang paling selamat. Sebab apa? Okey, kita bagi contoh, kita gerakkan dia sikit. Kita naikkan dia sikit ya. Kita tengok candle, okey dia gerak, datang satu candle besar. Satu candle besar dengan volume sebanyak candle dia, volume dia sebanyak 2.14 juta. Di mana average 1.24 juta. So kita nampak okey, dia dah pergi, dia ada volume yang kuat dan candle dia pun besar. Maksudnya dia satu pergerakan yang kuat lah. Kita tengok, okey. Yang kat sini dia touch kita punya, dia sentuh kita punya trend line ni. Sentuh. Ini belum lagi kita kata dia sebagai entry signal. Ni belum entry signal lagi lah kiranya. Lepas tu setakat yang saya faham ini bukan lagi entry signal. Jadi lepas tu kita tengok dia seterusnya. Nampak. Dia datang touch, dia turun balik. Tapi kita nampak kat sini, candle kat sini, wick dia panjang dekat bawah. Wick panjang dekat bawah ni bermaksud yang seller ramai. Buyer ramai. Jadi dia tolak harga ni ke atas. Dia tolak harga ni, dia naik ke atas. Satu banyak, wick ni panjang. So, kita tengok lagi. Ada lagi tak price action. Kita kena tunggu apa yang berlaku dalam chart. Jadi kita punya entry tu sebaiknya ada sesuatu yang berlaku dalam chart. Macam sekarang kita tunggu dia break kita punya trend line ni. Okay. Datang satu candle. Satu candle datang touch trend line kita dan break kita punya trend line. Candle yang kedua pula, dia open atas trend line dan dia bergerak terus atas trend line. So, secara
secara langsungnya kita nampak kat sini, ini ialah antara kawasan yang cantik untuk entry. Kawasan yang cantik untuk entry lah. So kita nampak okey, yang first candle ni dia datang dan break. Yang second candle ni dia datang, bukan dia datang, dia dah break dah. Sebab candle buka daripada candle hijau daripada bawah naik ke atas. So dia tutup dekat harga 27 sen. So hari yang berikutnya daripada 27 sen ni dia buka, dia naik terus. Memang dah duduk atas trendline. So kira ni ini boleh jadikan sebagai paras entry. Entry kita kat sini katakan. So kita letak satu entry kat sini. Entry. Okay. So kita ada entry kat sini Saya tanda kat sini. Saya letak hijau. Saya tak tebal sikit. Okay. Tu entry kita. Sama dengan 2.70. So kita tengok apa yang berlaku. Dia pergi. Okay. Untuk candle ni, tuan-tuan puan-puan semua kena tengok. Dia datang bawah trendline kita ni. Harga ni datang. Maksudnya kita punya low, bucu wick kita bawah ni, tapak wick ni, dengan harga pada harga 26 sen. Jadi dia datang. Tapi candle ni tutup dengan body masih duduk atas kita punya trendline. Jadi trendline ni kita boleh kata dia sebagai support juga sebenarnya. Sebagai support. Kita tak boleh dia break ni. Dan tiga-tiga ni duduk atas trendline. So memang kita mengatakan yang dia dah sihat. Ni counter ni dia dah cuba nak mengubah, orang cakap mengubah structure kepada uptrend. Dan kita tengok kat sini, kini kita punya high-high tadi. Ini dah buat high-high baru. Sebab ini dah close Ini daily candle dah close. Lepas tu, kita tengok apa yang terjadi lagi. Datang pula satu, orang kata ini marubuzu. Kiranya dia full candle. Dia tak ada wick, atas bawah dia terus full. Maksudnya harga pagi tu buka 29 sen, dia terus naik sampai 30 sen. Tanpa seller yang mengganggu, yang membuatkan wick. Macam tu. So kita tengok lagi. Dia turun sikit. Dapat hari yang ke ni hari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So kita tengok 7 hari. Kita punya entry dekat sini 2.70. Kat sini kita dah boleh dapat 14% lebih kurang dalam masa 1 minggu. So kita tengok. So kita nampak kat sini ini ada satu resistance. Resistance yang kuat kat sini. Resistance ni kita boleh kata kuat. Suatu yang kuat. Kalau candle boleh break ni, insya-Allah dia boleh pergi dengan kuat dan lebih jauh. Dan kita tengok volume semakin sehat. Kebanyakannya duduk atas average. Lepas kita tengok apa yang jadi. Nampak? Dia perlukan 2 hari. Dia test hari pertama. Hari kedua tak dapat break lagi. Hari ketiga terus break. Jadi ini mengatakan memang candle sangat sehat. Counter ni sangat sehat. Dan kita tengok. Okey. Dekat sini, kita punya resistance ni tadi dah jadi support. So, dia support 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. 5 hari, hari ke-6 dia break. Hari ke-6 dia break. Kalau tuan-tuan tengok, ataupun puan-puan tengok, kat sini ada satu lagi pattern. Kita dah tulis kat sini tadi. Sini ialah kita punya higher high baru. Maksudnya kat sini ialah kita punya high low baru.
Jadi kat sini dah lengkap satu lagi structure. Daripada low, lower low, high low, high high, high low, high high baru, high low baru. Dia dah buat high high baru. Jadi kita tengok kat sini memang sesuatu yang pattern yang baik lah. Pattern yang baik, chart pun naik elok, sehat. Volume pun makin banyak, makin bertambah. Dan kita teruskan kita punya ni. Nampak? Kita boleh kata sini sebagai ACL baru. Sini pun boleh. Setiap kali dia buat ACL ni, dia tak break ACL yang sebelum ni. So, ini ialah pattern yang sangat cantik. So, katalah kita entry tadi dekat sini. Dekat sini, break trendline ni. Kita cuba ukur. Kita punya profit. Kita nak tengok hari sekali. Dekat sini. 66% selama lebih kurang 2 bulan lebih lah. 66%. So, kalau 66% selama 81 hari. So, kalau 66%, kalau tuan-tuan beli 5,000 nilai dia kali 66%. So, dapatlah untung dalam RM3,300 dalam masa 2 bulan lebih. Jadi, setakat itu saja kita punya bedah siasat counter hari ini. Okay. So, kita tutup kita punya ni. Kita tengok berapa jauh dia pergi. Jauh betul dia pergi. So, kita punya ni paling tinggi sampai sini, highest point. So, ada 110% untuk 4 bulan lebih lah. Boleh kata 4 bulan lebih. 110% keuntungan dalam masa 4 bulan lebih. So, kalau ada counter nak tengok lepas ni, boleh komen dan kita sama-sama buat. Dan seperti biasa, saya ingatkan ini hanyalah untuk tujuan pembelajaran sahaja. Saya hanya berkongsi apa yang saya tahu dan ini bukanlah satu pemberian signal. Moga kita sama-sama boleh mendapat keuntungan yang baik dan halal dan berkat di dalam stok Bursa Malaysia. Sekian, terima kasih.